Adakah dibenarkan perempuan menyanyi ketika hari perkahwinan? Ini kerana kalau tak silap saya, ada satu hadis mengatakan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu marahi menegur dua orang wanita yang sedang menyanyi. Lalu Nabi SAW terbangun dari tidur. Lalu Nabi berkata kepada Abu Bakar, biarkan mereka menyanyi. Hadis ini saya ambil daripada kisah isu halal haram fix semasa. Satu hari perkahwinan, ada perempuan kulit hitam. Dia ni hamba. Dia bukan orang merdeka, dia hamba orang. Dia pun menyanyi hari perkahwinan, memuji-muji pengantin. Abu Bakar datang, jangan menyanyi, jangan menyanyi, tak boleh nyanyi. Rasulullah kata biarkan. Nah, terjadi perbahasan yang panjang di kalangan ulama-ulama. Kenapa Nabi tak larang? Di antaranya kerana itu pada hari perkahwinan dia menyanyi itu adalah hamba bagi adik Abu Bakar radhiyallahu anhu sendiri, hamba anak beranak dia. Boleh tak kita qiyas dengan hamba perempuan ni bernyanyi hari perkahwinan? Bukan menyanyi dengan kita melengak-lenggok, hanya duduk diri tepi pasir, tepi kemah dan mengangkat suara. Hak menyanyi learning lagu mana? Siap dengan dressing, dengan belah kain, dengan napak dada separuh, dengan sembur minyak wangi, depan khalayak ramai, depan laki-laki mata ajnabi, dengan retak muzik yang menggiurkan, dengan latihan yang cukup, dengan berlalunan muzik pula. Sehingga Nabi kata yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azifi wal mughanniyat. Kepala umat-umatku bergoyang-goyang di akhir zaman dengan dengan penyanyi perempuan yang bernyanyi diiringi oleh ma'azif, iaitu muzik. Nampak? Maka Allah akan jadikan mereka laknat, menjadi kera, menjadi babi, kena supok umat akhir zaman. Jadi jangan kita duduk qiyas dengan bernyanyi hari raya diangkat suara, iaitu berkatkan kamu wahai pengantin, semoga berkat dan selamat kamu berdua. Dia kata gitu. Jadi yang berkata tak payah larang lah hak tu. Dan kalau hak adil learning, kita bayangkan Rasulullah tengok konsert Akademi Fantasia, Rasulullah benar tak? Orang bodoh boleh jawab, memang Nabi marah kalau gitu. Nampak? Betul tak? Kita pasal kita kenal Rasulullah. Lepas tu kita nak rasa boleh tak boleh, takdirkan, bayangkan Rasulullah ada, boleh tak? Nampak? Sudah tentu tidak boleh, kerana kita kenal dah Rasulullah lagu mana.